earbud original jenama dummy dan dia datang dengan design yang padu guys. Model M41 ni ada hi-fi guys dan dia version 5.3 Bluetooth wireless QR yang menunjukkan dia original earbud. Dia juga ada fingerprint touch macam biasa, long battery life, 8mm moving coil dan juga Siri voice call. Okey, dekat dalam ni dia ada bagi satu USB cable type C dengan 4 getah. Okey guys, nampak tak tu? Bila korang masukkan dia punya earbud, dekat sini dia ada battery indicator dan be loud dan ditunjukkan dia tengah charge kat sini. Kat atas ada lampu warna biru. Memang padu gila. Oh, dah bertukar merah. Biru bertukar merah. Dekat bahagian belakang ada port type C untuk kita charge balik dan ada port USB untuk kita buat sebagai power bank. Dan dekat bahagian belakang, alright, kosong je bahagian belakang. Tapi lampu dia ada 3 color guys. Ada merah, hijau dan juga biru. Okey, jom kita turunkan exposure sikit. Nampak tak? Korang dah boleh tengok dia tu. Dia bertukar-tukar. So kita buka dalam ni. Dia dah bertukar. Dalam ni pun ada lampu juga warna merah guys.